Jiran saya kanser otak, kanser paru-paru, stage 5. Orang kata tengah mati, tapi kita tahu kan mati bila. Tak tahu, jadi kena soal lah. Sekarang dia makan syuruto, dia makan next bio, dia pakai top sebab Lin suruh pakai top 24 jam. Dia makan lift golf. Boleh makan, boleh bangun, boleh makan, boleh berjalan, boleh naik motor. Kalau orang lain dah terbaring. Bukan satu kanser, dua. Stage 5 dua-dua. Otak 2 kali operate. Tapi sekarang boleh steady lagi, boleh lagi. Tapi kalau kita tak nak dia bantu dia tak makan, dia terbaring, tak boleh makan, tak boleh cakap. Dia terletih sangat. Isteri dia sakit jantung, dua sumbat. Dia makan bifin, selamat 36,000. Dia orang makan, saya tak buat BI lagi. Dia orang dah tahu. Saya tak buat dah lagi. Tapi bila dia pula cakap kat saya, bagus.